So hari ni kita orang dekat The Link, dekat KL Collectors Market. Okay guys, hari ni kita jalan-jalan dekat KL Collectors Market, dekat dalam The Link. Penuh gila dengan barang rare. Boleh tahan ramai juga yang datang dekat sini. Penuhlah satu floor. What are you looking for? Tadi baru jumpa di batch Nirvana, Green and Yes. Paramore. We are looking for some more items. Dekat sini pun ada banyak jual collection baju, yang brand new, yang thrift, yang anime, even rock band merch pun ada kat sini. Rambang mata. Is that one? Yeah. Oh, Number 2. number 2. Itu pasal kuih sana. So kita dah jumpa kat sini apa kita dapat tadi. Ada dapat badge tadi. Tapi kita try cari Fast and Furious punya kereta. Tapi unfortunately rasanya not within our budget kan. Yeah. Tengok tu. Nice. Sebenarnya hanya collectors je yang boleh tahu perasaan macam mana nak collect dan appreciate benda macam ni. So, event dan tempat macam ni memang kita orang tunggu-tunggu. Bukan senang nak dapat rare item yang ada macam kat sini. These are very rare items. Betul tak? Rare kan? Rare kan? Oh, by the way kat sini adalah We've Honchu been here before. and it's nice. Nice. Overall, memang best. Banyak item yang rare, cantik-cantik dan harga pun very reasonable. Tapi biasalah yang rare tu harga dia comel sikit. Kalau korang collectors, korang wajib datang next round. Kita orang suka sangat, kita orang bagi 5/5.